W Sibling, hi guys. So video kali ni kita ke Albaik. So kalau ke Arab tak sah lah kan kalau kita tak cuba ayam goreng kat Albaik. So apa lagi? Jom, let's go. So kat dalam kita nak try order. Kita nak try order kat dalam. So dia orang cakap selalunya nak beli ni selalu queue. Dalam. So kalau tengok memang queue ramai dekat sini. Kita nak try makan ayam goreng Albaik. Kedai 17 riyal set tu kan, 4 pieces. 17 riyal jadi 4 pieces. Ya. Tak cakap. One set tu kan? Katanya Jai, kita orang tak jadi apa gitu. Kita orang beli Albaik ayam goreng, okey tak? So ni dekat dalam Albaik. So kalau tengok ni ramai juga malam ni orang order kat sini. So dia harga 4 ketul ayam satu set 17 riyal je. Kita tengok ramai orang dekat Albaik malam ni. So kita nak try order yang set 17 riyal tu. Ada 4 ketul ayam, ada fries. Okay, so ni menu harga dia. Kalau tengok aiskrim dia 1.25 je. Ada coleslaw. So ni set dia. Okay, so ni menu yang kita order malam ni. Ada 8 pieces ayam 33 riyal. Ada coleslaw salad, ada large vanilla ice cream dekat Albaik ni. So ni set 8 pieces ayam 33. Ada ayam, ada fries. Dekat Albaik Mekah. Ramai juga malam ni orang tengah tunggu order. Kita nombor 567. So kalau tengok tu dia tengah serving lah. Semua orang tengah tunggu kat sini. Nak makan boleh makan, naik ke atas. Nak makan boleh makan. Okay, so kita sekarang ni berada di kawasan atas ni. Kita tengah tunggu untuk makan. Okay, so dekat atas ni juga sebenarnya kalau korang tengok dia banyak tempat meja untuk makan lah. Dia ada kosong. Dia ada ruang kosong untuk kita makan kat sini lah, dekat bahagian atas ni. So kita boleh duduk makan kat sini lah. So kita tengah tunggu makanan kita sampai. Nanti bro kita naikkan makan. Nanti kita review apa makanan yang kita beli dekat Albaik lah. So dia orang kata kalau datang dekat Arab Saudi ni kena cuba Albaik lah. Antara menu ayam goreng yang best lah kat sini. Okay, so jom kita tengok je lagi. Okay, ni kita beli ayam Albaik. Okay, ni dia punya Albaik. Ni ayam Albaik. So set dia ada kentang. Okay, dia ada ayam kan. Dia bagi sos apa? Dia ni tomat ke apa ni? Tu apa sos ni yang putih tu. Ni sos dia. Dia ada bagi roti bun. Yalah kita makan. Yalah. Ni kalau korang order set ni 33 riyal. Murah. Ada 8 ketul ayam, Baik, ada kentang, ada coleslaw. Okay, so malam ni kita makan ayam goreng Albaik. Tak. Set. Yang mantap. Ni ayam dia tapi kita add on ice cream vanilla. Sejukkan tekak.
Ni roti. Kan? Dia datangkan dengan kentang tak? Duduk kau makan. Ni kita tengok. Dia bagi tu apa? Ni sos dia, Cepat. tak tahu. Sos dia sos apa? Sos putih. Mayonis kot. Yang rasa. Berapa? Kau bawang putih? Oh. Bawang putih, tak bawang putih. Dia bagi kecap kan? Dia tak ada ni. Ni ada sini. Ni apa? Tisu. Tak ada. Dia bagi sos bawang putih kan? So kalau kau nak try, kau boleh beli Al-Baik. Tapi lama lah beratur tadi. Kat sejam juga baru kita dapat. Okay, so takat tu saja video kita. Makan dekat Dia punya McDonald's sana sister tu. beli dekat Sama tak Al-Baik macam punya Brazil? restoran. So terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, bye bye. Jazak.